Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak perhubungan PAS Negeri Polis, saya mengalu-alukan kedatangan media massa yang terdiri daripada pemberita-pemberita akhbar dan juga kepada pimpinan-pimpinan PAS Negeri Polis serta jentera pilihan raya yang turut serta dalam persidangan media pada pagi ini. Tuan-tuan dan saudara sekalian, semua pihak tentu menyedari bahawa Parlimen Malaysia akan dibubarkan pada bila-bila masa atau terbubar dengan sendirinya dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, dan kemungkinan hari ini akan dibubarkan. PAS pula telah menerima banyak usul dari akar umbi parti agar semua calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya umum PRU ke-13 hendaklah diperkenalkan lebih awal kepada para pengundi. Desakan akar umbi yang mempunyai pengalaman panjang dalam 12 pilihan raya yang lalu telah dipertimbangkan oleh parti sehalus-halusnya. Tuntutan ini amat berasas dan memerlukan tindakan segera daripada parti. Pihak Badan Perhubungan PAS Negeri Polis sedar bahawa sesungguhnya penangguhan pengumuman bakal-bakal calon akan mengundang banyak masalah kepada parti dan pengendalian kempen pilihan raya. Untuk itu, Badan Perhubungan PAS Negeri Polis mengambil keputusan untuk menggerakkan ataupun menyegerakan pengumuman nama bakal-bakal calon yang telah disepakati. Para pemimpin Pakatan Rakyat Negeri Perlis pada 15 Julai 2011 menerusi Majlis Pakatan Rakyat Negeri Perlis telah bersetuju sebulat suara memeterai memorandum persefahaman berkaitan dengan pembahagian kursi. Namun pengumuman kursi-kursi itu ditangguh selama setahun 8 bulan atas sebab-sebab tertentu. Oleh itu, pada hari ini Badan Perhubungan PAS Negeri Polis mendahului Barisan Nasional mengumumkan kepada para pengundi di negeri ini calon-calon Pakatan Rakyat dari PAS yang akan bertanding dalam pilihan umum ke-13 nanti. Saya akan umumkan calon-calon ini dan saya minta supaya calon-calon ini berdiri, dipersetujui oleh Pusat Nasional, berdiri untuk lebih dikenali lagi. Dan untuk makluman bahawasanya nama-nama calon yang akan saya sebutkan nanti telah pun mendapat persetujuan dan pengesahan daripada Majlis Syura. Syura telah mengesahkan kelayakan mereka untuk bertanding dan juga dipersetujui oleh pihak pusat bagi kita membuat pengumumannya pada pagi ini. Yang pertama,
P001 Padang Besar, Ustaz Azamhari Azamhari Mahmud, Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Padang Besar. Kerjaannya adalah sebagai pendidik. Sebut umur saja. Dah kurang. N02 Besri, Saudara Wan Harizal bin Wan Khazim, 51 tahun. Timbalan yang di-Ketua PAS Kawasan Padang Besar, EJK Perhubungan PAS Negeri Polis. Bekas pegawai eksekutif korporat. Seterusnya N05 Santan, Tuan Haji Anwar bin Tahir, 60 tahun, EJK PAS Pusat, Timbalan Pusuhjaya PAS Perlis, yang di-Ketua PAS Kawasan Padang Besar. Bekas pegawai eksekutif. P002 Kangar, Haji Baharudin bin Ahmad, 57 tahun, EJK Perhubungan PAS Perlis, EJK PAS Kawasan Kangar. Bekas pengurus operasi PUS Malaysia Berhad. N06 Bintung, Abdul Jamil Kamis, 53 tahun, Ahli Perhubungan PAS Perlis, Setiausaha Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Polis, Ahli Perniagaan dan aktivis masyarakat. N10 Kayang, yang berbahagia Ustaz Yaakob bin Abu Seman, 43 tahun, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Perlis, Timbalan yang di-Ketua PAS Kawasan Kangar. Dia adalah seorang pendidik. P003 Arau, yang berbahagia Datuk Dr. Harun Din, 73 tahun. Dia tak dapat hadir pada hari ini, dan dikirim salam pada semua tuan-tuan yang hadir. Jawatannya sebagai Timbalan Mursyid Am PAS, seorang tokoh ulama. N11 Pau, Ustaz Idris bin Yaakob, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Polis, bekas pegawai Jabatan Agama Islam Perlis. N13 Gua Sanji, Saudara Zulmi Sabri, 44 tahun, Ahli Badan Perhubungan PAS Perlis, seorang peguam. N14 Simpang 4, Saudara Wabi Rosli Izan, 56 tahun, Timbalan Pusuhjaya 3 PAS Perlis, yang di-Ketua PAS Kawasan Arau, Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang 4. N15 Sanglang, Muhammad Syukri bin Ramli, 52 tahun, Ketua Penerangan PAS Perlis, Timbalan yang di-Ketua PAS Kawasan Arau, iaitu seorang pendidik. Allah berfirman dalam Al-Quran, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yahzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apabila Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu,
jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Dan hanya kepada Allah sahaja orang-orang yang mukmin bertawakal. Surah Ali Imran ayat 160. Tuan-tuan dan saudara sekalian, dengan pengumuman yang kita buat berdasarkan kepada keputusan Pakatan Rakyat pada bulan Julai 2011, seperti memorandum yang disepakati, maka PAS pada hari ini mengisytiharkan nama-nama calon kita, dan yang baki, yang belum itu, yang belum diisytiharkan adalah diuntukkan kepada sahabat kami daripada DAP dan PKR. Dengan pengumuman yang kita buat ini, maka rasmilah, dan insya-Allah kita akan kemukakan mereka sebagai calon-calon kita dalam pilihan raya yang akan datang. Saya mengharapkan bahawa pengundi-pengundi akan turut memberi sokongan kepada barisan calon yang kita kemukakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.